daripada sedikit sebanyak daripada penulis dan juga pengarah kita dan pelakon-pelakon, kita dapat rasakan kehangatan dan rasa lagi nak tengok. Saya sendiri pun tak tengok lagi. Jadi saya sangatlah looking forward untuk tengok teaser ni. Jadi kita ada lagi segmen yang seterusnya mengenai penari-penari latar kita, iaitu orang yang menghidupkan Sofia dan juga Haikal. Sebab apa? Tadi diorang diam kan? Keluarkan suara. Inilah masanya. Okey. Dekat sini dalam sebuah teater, bila ada penari, dia bukanlah sekadar penari biasa macam kita tengok dekat live show kan, orang menyanyi, menari kat belakang ikut rentak lagu. Tapi dalam teater ni dia merupakan salah satu simbol. Dia membawa mesej walaupun hanyalah sebagai penari latar. Dekat sini saya dapat info yang dia menyimpulkan sebagai dunia, tekanan, masa dan juga ingatan. Jadi bagaimanakah korang sendiri mentafsirkan simbol-simbol dunia, tekanan, masa dan juga ingatan ni bagi pendapat masing-masing? Siapa nak mula tu? Pakai ni, aku pakai ni. Alright. Okay, untuk start kita punya segmen kan. Bagi saya, dunia, masa, tekanan dan ingatan. Dunia ni macam realiti kita sekarang tau. Benda yang ada sekarang, benda yang jadi sekarang. Kalau tekanan pula kan, kalau korang tengok dalam kehidupan kita hari-hari kan, kita tak selalu happy or go with the flow tau. Kita tetap akan ada tekanan dari realiti dan dunia tadi tu. Okay. Kalau masa pula, masa ni kan bergerak sepanjang masa. Kalau kat jam pun, the jarum tu akan bergerak je kan. Masa ni dia macam benda yang bergerak dan benda yang selalu berubah-ubah. Macam kita punya menari, tarian kita ada step to another step. Itulah masa dan pergerakan daripada kami. Kalau ingatan pula, okay. Ingatan pula bagi saya macam kenangan di masa lalu. Dia macam kalau dari pelakon-pelakon kita ataupun orang-orang lain kan, kita akan ada kenangan masa silam, masa lalu kita macam mana, dengan first love kita ke, dengan second love kita ke, dengan kawan-kawan ke. Tarian. Diorang melepaskan tarian. Ingatan tu macam kita bawa emosi ingatan tu dekat dalam tarian kita. Dalam persembahan kami. Pergerakan tu lah. Ya, betul. Kiranya tarian lebih kepada emosi ataupun teknikal? Ya, betul. Sangat betul. Di mana tu? Salah satu emosi Secaranya kalau dalam tarian, dia teknikal dan emosi sekaligus. Dia masuk. Dia balance tau, emosi dengan teknikal ni. Sebab teknikal kita macam, kita gerakkan tarian. Tapi dalam tarian tu kita perlukan emosi. Emosi dan ekspresi muka tu penting untuk satu persembahan. Betul. Sangat menarik penerangan daripada Sofia dan juga Haikal. Okey. Saya tanya kat Haikal. Nak dengar suara Haikal. Okay. Apakah perasaan bila menjadi suara yang tidak dilafazkan oleh watak utama? Kiranya kita ada pelakon yang menyanyi kan. Jadi sebagai penari kan bawa emosi. Jadi macam mana perasaan bila menjadi suara dalam kita ni? Kalau kita sebagai penari, biasanya itu benda biasalah. Sebab kita kan kalau menari, kita melalui pergerakan. Dan memang tak akan ada buat-buat suara macam tu. So, kita just enjoy the pergerakan yang dilakukan. Macam mana kita nak involve dia punya jalan cerita, emosi semua. So, dengan melalui pergerakan, kita dapat faham lah sesuatu jalan cerita tu. Dan dengan cara yang ni juga, kita dapat, macam ni kita cakap, kalau kita tak suarakan kita punya karakter tu sendiri, tapi kita dapat melalui pergerakan. So maybe daripada penonton tu, dia akan dapat faham lah apa yang kita nak ceritakan. Baik, faham. Terima kasih Haikal. Baru dengar suara dia. Dia belajar seni bahasa dia lah kan. Ya, betul. Betul. Bahasa badan. Apa yang awak persembahkan. Bahasa badan, bahasa muka. Sebab kan itulah yang mesej awak buat dalam tarian tu. Betul. Oh, okay.